Assalamualaikum. Hari ini saya nak review Beyblade X yang dikeluarkan daripada CC Toys. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan. Okay, dekat sini kita ada Dragoon, Dranzer, Drigger dan Draciel. Ini semua dibuat semula daripada siri Baku Tenshoot, tapi diubah sesuai jadi model dalam bentuk Beyblade X. Jadi kita akan lihat macam mana dalam dia. Okay, saya mulakan dengan Dragoon dulu ya. Okay, Dragoon GT. Okay, dekat sini dia ada kata sistem CX series. Okay, tengok di belakang dia. Okay, kita akan lihat apa yang kita akan dapat. Okay, saya dah buka kotak-kotaknya. Ini bahagian-bahagian yang kita akan dapat dalam box tu lah, dalam kotak tu. Okay, yang pertama kita ada winder launcher dengan launcher lah. Okay, agak okey lah untuk kanak-kanak main kan. Kita tengok pula pada part dia. Okay, kita dapat beat ball. Serius lah, ni stamina kot. Dragoon sepatut attack. Okay, kita dapat ratchet 460, tapi tak macam 460 ya. Dia punya tu ada bucu-bucu tajam sikit. Nice lah dia punya design gitu. Okay, tengok dia punya blade pula. Okay, ni blade dia, Dragoon GT. Dia remake balik tu, memang nampak style. Okay, dia kata CX system, jadi kita boleh bongkarkan bahagian-bahagian ni. Ni kita tengok. Okay, saya dah bongkar kan, tapi ini tak macam CX eh. Ini lebih pada CX expand blade je. Sebab kita ada lock chip, kita ada over blade kan, lepas tu kita ada metal blade, dan kita ada assist blade. Ini betul-betul CX expand blade je. Memang power. Tapi nice lah, dia boleh bongkarkan balik macam design Beyblade yang lama tu lah, siri Baku Tenshoot tu. Okay, jadi macam ni lah rupa dia Dragoon GT setelah dipasang semua part. Dia punya blade dia, ratchet dia, beat dia. Nanti kita akan tengok pada test battle nanti macam mana dia punya performance dia kan. Padahal sepatutnya beat dia ni sepatutnya attack, tapi dia bagi stamina. Tak apalah. Okay, kita pergi ke bay yang seterusnya. Untuk seterusnya kita tengok pada Dranzer GT Okay, kat sini dapat launcher juga di belakang dia. Sistem yang sama, sistem CX juga. Okay, kita tengok dalam dia. Okay, ni dalam dia apa yang kita dapat dalam kotak. Kita akan dapat winder dan launcher juga. Sama juga warna dia, warna biru dia punya winder dia, macam tadi Dragoon. Okay, sama juga macam tadi. Okay, kita tengok pula pada beat dia. Beat dia kita dapat tapered ya, tight balance. Okay, ni okey lah, kena lah dengan dia punya yang asal balance. Tapi tak tahu lah performa dia macam mana kan. Tengok pula pada ratchet dia. Ratchet dia kita dapat 360 ya. 360 ya. Okay. Tengok pula pada blade dia, ada avatar Dranzer dia. Lawa warna biru dia, dia ada macam klip-klip, ada bling-bling gitu. Okay, yang ni pun sama, sistem CX juga. Jadi jom kita bongkarkan. Okay, ini bahagian yang setelah saya bongkar, mana ada 4 bahagian macam CX expand blade juga. Okay, dekat sini kita ada lock chip dia, chip Dranzer. Lepas tu kita ada overblade. Kita ada metal blade dia. Dan kita ada assist blade dia juga. Okay, nice. Okay, jom kita cantum semua part. Okay, ini semua part yang telah dicantum ya, Dranzer GT. Nice, warna dia betul-betul lawa lah, biru semua. Okay, kita tengok pada bay yang seterusnya pula. Okay, bay yang seterusnya kita ada Drigger G.
sistem yang sama, CS Expand, CS Series. Ini part yang kita akan dapat. Okay, jom tengok dalam. Ok, ini bahagian Driga G yang telah saya buat dari kotak. Untuk launcher masih sama je, macam Dragon yang Dranzer tadi, warna biru. Command dia pun sama juga. Ok, kita beralih pada beat dia pula. Beat dia sama macam Dranzer tadi, cuma dapat warna kelabu dia punya beat dia, tapered. Tap balance. Okay, kita tengok pada ratchet dia. Ratchet dia sama juga dengan Dranzer tadi, 360, cuma warna kuning Lucina je. Okay, tengok pada blade dia pula, Driga. Okay, nice. Jom kita buka. Okay, ini part yang dapat, yang kita akan dapat lock chip dia. Kita akan dapat overblade, kita akan dapat metal blade, dan kita akan dapat assist blade. Tapi untuk dia punya bahagian dia, overblade dia, assist blade dia, metal blade dia, semuanya boleh bertukar-tukar je. Ok, inilah rupa dia, Driga G. Semua bahagian yang telah dipasang. Nice. Ok, kita pergi ke bay yang terakhir pula. Ok, ini bay yang terakhir, Drasiel G. Ok, sama juga sistem CS Expand, CS Series. Tengok pula bahagian-bahagian yang kita akan dapat. Ok, tengok dalam dia. Ok, ini bahagian yang kita akan dapat dalam kotak. Okay. Sama juga macam 3B yang sebelum ni. Winder dan launcher yang sama, warna yang sama, performance pun yang sama ya. Pergi ke beat dia pula. Beat dia kita dapat sama juga dengan Dranzer dengan Drasiel tadi, Dranzer dengan Driga tadi, tapered dia, cuma dia warna hijau pekat kali ni dia bagi. Sepatutnya yang ni defense jadi balance ya. Ok, kita pergi dekat ratchet dia pula. Ratchet dia kita dapat 460, sama macam Dragon tadi, cuma yang ni warna hijau. Ok, nice. Tengok pada blade dia pula. Blade dia mewah. Bentuk defense dia punya blade tu. Ok, ni kita bongkarkan dia sebab sistem CS Series. Ok, ini bahagian yang kita akan dapat lock chip dia. Overblade, metal blade, dan assist blade. Kecil ya assist blade dia berbanding dengan 3 yang lain tadi. Ok, jika kita cantum bentuk Drasiel. Jadi macam ni lah rupa dia, Drasiel G. Tapi ok, bentuk dia semua warna hijau macam kata kebal ya. Cuma masalah beat dia je bukan defense. Beat dia balance. Ok, jom tanpa buang masa, jom kita battlekan keempat favorite ni. Kita tengok mana yang terbaik. Let's go. Ok, untuk yang pertama kita akan lawankan Dragon lawan dengan Dranzer. Okay, let's go. Ok, ready set 3, 2, 1. Buatnya ok, seterusnya kita lawankan dengan Driga. Dragon melawan Driga. Ok, ready set 3, 2, 1, go. Apa tadi tu? Oh, kuatnya Dragon. Ok, pusingan seterusnya kita lawankan Dragon melawan dengan Drasiel. Let's go. Ok, ready set 3, 2, 1, go.
Dragon menang okay, sehingga seterusnya kita lawankan Dranza melawan dengan Drake. Let's go. Set 3, 2, 1, go. Seri ya. Skill set 3, 2, 1, go. Wah. Lawankan dengan Gracia. 3, 2, 1, go. Wah, Dranza menang. Okay, untuk last battle kita lawankan Drigger melawan dengan Gracia. Okay, let's go. Reset 3, 2, 1, go. Drigger menang. Itulah keempat-empat Beyblade Legendary yang daripada siri Bakuten Shoot ditukarkan ke dalam sistem Beyblade X. Okay, nice. Pada siapa yang berminat bolehlah beli dan boleh merasakan nostalgianya kembali. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye.